Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tegak pula ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua player-player di Agrobank TV, di Facebook kita yang sedang bersiaran langsung. Seperti biasa kita kembali lagi eksklusif untuk Maha 2024 podcast ataupun Sembang Agro podcast Agrobank. Sedar tak sedar kita dah masuk episod yang kelima dah sebenarnya. Kita dah tanya orang luar, kita bawa Encik Polis kita, PDRM kita bersembang tentang scam. Kita bercerita tentang cashless hari ini. Kita rasa berbesar hatilah di konti di studio kita. Kita bawakan khas. Kita punya bos, Encik Aminuddin Aminon, Ketua Pegawai Pembangunan Agrobank. Apa khabar Cik Amin? Alhamdulillah sihat. So macam mana Cik Amin, rasa macam excited, rasa muda ke sampai kat sini Agro Youth ni? Termasuk kat sini tu jadi muda. Lain macam kat sini dia punya situasi dia kan. Aura dia lain. Aura lain ya. So hari ni kita akan masukkan tajuk kita tentang usaha Agrobank Cik Amin Ya. Tapi sebelum tu saya selalu terlupa Cik Amin, selalu kenal ke orang, terlupa. Saya host anda Hazan Hairul yang akan bersama-sama menemani Cik Amin hari ni. So Cik Amin, tapi sebelum kita tekankan ataupun kita pergi kupas lagi tentang usahawan-usahawan Agrobank yang ada ni. Yalah, macam saya sendiri pun baru masuk Agrobank. Bila saya masuk ni Cik Amin, saya sangat-sangat teruja dan rasa inspired Cik Amin. Ya. Okey, alhamdulillah. Saya pun macam tu juga. Ya ke? Okey, kejap lagi kita akan kupas isu tu. Tapi sebelum tu, bersempena dengan Maha 2024 ni dan kita gunakan hashtag Agrobank at Maha, Agrobank Maha 2024 ni, apa yang Agrobank bawa dekat sini Cik Amin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ni hari yang kelima saya rasa. Maha telah hari ke-6. Hari ke-6 Maha saya telah pun ya je berlangsung. tadi. Sebenarnya kita dah rancang lebih awal berkenaan dengan apa yang sepatutnya kita bawa Agrobank ni ke Maha. Untuk makluman semua, Maha kita lah penaja utama untuk program Maha tahun ni, tahun 2024. Alhamdulillah kita pun juga selain pada penaja utama, kita juga menawarkan produk-produk yang tentu yang kita khas untuk masa Maha ni lah. Untuk tempoh daripada 1 September sehingga 30 September. Di antaranya adalah Agro Cash dengan kadar keuntungan yang rendah, dan juga produk hartani. Ini khas untuk usahawan-usahawan yang terlibat dalam pertanian, kepada mereka yang ingin memohon pinjaman pembiayaan kepada Agrobank. Pada masa semua juga kita ada produk-produk pembiayaan yang melibatkan IoT. Kalau datang kat sini tengok banyak. Sekarang ni dari segi pertanian tak guna cara tradisional lah. Kalau pergi tengok dekat hall A tu, semua teknologi, semua produk baru, inovatif, barang-barang yang produk-produk yang inovatif yang boleh dikeluarkan, yang boleh digunakan untuk meningkatkan pengeluaran Inovasi barang produk yang sebenarnya inline dengan apa yang Agrobank tawarkan lah kepada usahawan-usahawan. Dan pada masa yang sama juga kita menawarkan, mempamerkan kita punya usahawan-usahawan didikan kita yang kita bantu daripada tak ada ilmu langsung. Adik-adik kita yang berada di universiti tu sampai sekarang mereka dah boleh berniaga sendiri dan boleh berdikari. So itu kat booth Agro Youth ni lah. Untuk yang produk Agrobank kita berada di mana-mana. Kalau pergi kat Maha ni tengok baju merah je. Itu semua Agrobank lah. Baju ni macam baju ni. Saya baju hitam hari ni. Tidak baju merah juga. Bos baju lain sikit. Ada hari ni kebetulan nak handsome sikit hari ni. Cik Amin memang handsome Cik Amin. Terima kasih. Okey. So Cik Amin, sikit lagi Cik Amin. So sebelum kita pergi lagi ke tajuk ni, macam saya lihat lah, ni bukan nak menjual sangat tapi kita nak maklumkan kepada pengunjung-pengunjung kat luar sana. Macam saya sendiri yang diberi tanggungjawab untuk jaga Agro Youth ni, kita ada letak motor juga ke sini. So semalam dan kemarin ni saya tengok ada orang menang motor. Ada yang tanya betul-betul ke menang ni Agrobank yang main-main buat tajuk scam kan scam. Saya cakap bukan scam Kak Abang. Memang kita ada buat video semua. Betul. So apa saya tengok ada hadiah motor ni semua. Cik Amin mungkin boleh kongsikan. Kita Maha ni betul lah, kita since kita penaja utama, kita pun nak menarik lagi lah ramai lagi pengunjung-pengunjung mendapat manfaat. So kita ada hari-hari sebutan motor setiap hari. Tetapi dengan syarat mereka membeli produk-produk Agrobank lah. Contoh takaful, ada dapat pembiayaan daripada Agro Cash dan buka akaun dengan Agrobank, simpan duit dengan Agrobank. So setiap hari adalah pemenang yang berbeza-beza. Dan kalau contoh hari ni orang tu ada membeli produk Agrobank, lepas tu dia tak layak dah.
untuk hari ni saja. Oh, So besok maksud orang lain. hari ni je lah. Orang lain je. Okey. So mana dia tak akumulatif. So siapa yang berrezeki pada hari ni diberikan rezeki, dapatlah untuk cabutan bertuah tu lah. Especially motor. Semalam ada seorang menang motor NVX. Seronok betul dia bukan NVX, saya say NMAX. NMAX, sorry. NMAX. NMAX. Okey. Memang seronok betul lah dia bang. Betul. So kita, that's why kita menarik lagi lah. So apa-apa tuan-tuan boleh jumpa. Di mana-mana je ada pegawai Agrobank. Yang nampak Agrobank kat sini. Tu je. Lepas tu saya tengok tim-tim bisnes kita kalau yang dah ada pakai macam ni pun ada, tapi yang kalau bawa bag tu nak tanya pasal produk ke kempen orang-orang tu InsyaAllah lah. mereka kita dah faham lah pasal produk Agrobank. Betul lah tu. So ada juga yang tanya semalam ada yang nak buka akaun. Yang paling saya teruja Jakmin, saya di AgroYouth ni lah. Okay. AgroYouth katanya untuk orang muda, tapi yang golongan-golongan senior pun ada datang, ada pakcik-pakcik datang, dia tanya pasal dia ada geran nak buat hartani lah apa semua pun boleh datang, maksudnya boleh. Bukan di sinilah, di mana-mana pun. Mana-mana boleh. Pegawai kita dah telah dilatih dan diberi taklimatkan tentang produk-produk yang tertawarkan pada masa Maha ni, dan mereka dah berpengalaman lah, dah boleh memberi bantuan macam mana nak nasihatkan kepada tuan-tuan atau pengunjung-pengunjung hari ni di Maha. Okey Cik Amin, baru kita nak masuk sedikit lah Cik Amin. So di AgroYouth ni, untuk maklumat pendengar-pendengar kita, pelai-pelai kita semua, antara yang kita highlight, antara yang kita nak bagi tahu dekat orang, kita bawa lebih kurang 6 usahawan di booth entrepreneur AgroYouth ni. So yang menjadi saya pun sendiri yang menjaga AgroYouth ni rasa teruja nak kongsi orang, mereka ni semua student. Ya, betul. So bila orang tanya yang seorang ni, yang ni student UiTM Justin jual jagung. Yang ni daripada Terengganu Iniza ada melon manis. Paling laku Cik Amin, saya terus terang. Diorang kena stay sini sampai pukul 10. Semalam punya ramai pengunjung. Syukur Alhamdulillah. Burung puyuh yang goreng tu pukul 6.30 dah habis. Oh shit man. 6.30 habis. Betul lah. Jadi dia jual yang frozen saja. Itu daripada UPM. Jadi Cik Amin, kongsi sikit orang luar nak tahu ni Cik Amin, macam mana usahawan ni? Kita sebenarnya di bawah development lah, division ni kita ada satu unit di bawah Agrobank Center of Excellence. Oh, ACE lah. ACE lah, ACE lah. So kita satu program kita panggil ProBest, melibatkan usahawan belia dalam sektor pertanian lah. Dan kita bekerjasama dengan perguruan tinggi, college vocational dan juga IPTS yang terlibat lah. Apa yang kita buat adalah kita menggunakan dana-dana daripada iTakat Bank Negara, zakat, social finance kan, dan termasuklah duit Agrobank sendiri untuk kita melahirkan usahawan-usahawan, terutama yang mereka dalam B40 punya kategori. So apa yang kita hasratkan apabila keluar, mereka tak bergantung harap kepada pekerjaan tetapi terus jadi usahawan dalam sektor pertanian. Kalau kita tengok kenapa kita berfikir macam tu, kalau tengok inovasi pertanian lah. Dulu kita ni petani ni dia tanam untuk kegunaan sendiri. Betul. Ada lebihan dia jual. Kan? So tapi bila along the way tu dah menjadi satu keperluan, mereka pun perlu duit, dia orang buat pun untuk jual. Tapi masa tu supply dan demand tak sama. Maknanya supply lebih daripada demand. Okey, betul. Tapi bila evolve, kita tengok sekarang ni population kita pun dah almost 36 juta. Permintaan dari segi barang-barang berlibatkan pertanian dah tinggi. So apa yang berlaku sekarang ni, supply kurang, demand tinggi. Okey. So bila tengok kita dapat ini satu peluang pekerjaan yang kita boleh create untuk membantu meningkatkan pendapatan kepada petani-petani ataupun mereka yang terlibat di sektor pertanian. Jadi nampak why not kita try dan kita cuba untuk bantu B40, kanak-kanak anak-anak B40 ni yang masih belajar di universiti. Kita nampak bahawa mereka ni kita boleh bantu. So kita dah buat pilot project dengan Uniza dan sekarang ni banyak universiti dah terlibat, UMK, UiTM kan, Universiti Sabah, Universiti Malaysia Kelantan, dan kebanyakan yang datang ni kita ambil daripada berbagai universiti. Daripada Uniza, UMK, UPM, UiTM. Dan juga UiTM Jasin. So apa yang berlaku, kita dah train, mereka ni produk yang jual hari ni memang daripada hasil tangan mereka sendiri. Dan memang komitmen Agrobank, kita tak nak main kata beli dekat pasar betul. It's memang betul dari hasil tangan mereka sendiri. Dan mereka ni boleh saya katakan alhamdulillah dah boleh, pendapatan mereka ni dah lebih daripada gaji minimum yang kerajaan setkan lah. Walaupun masih belajar. Boleh kongsikan macam ke benda tu PNC? Oh tak, saya bagi range lah kan. Okey, bagi range. Contoh kalau kat sini macam
kebanyakan mereka yang menjual ni pendapatan mereka lebih pada 1,500 Allah. sebulan. Student lagi. Alhamdulillah. So maknanya kalau kita dapati mereka ni semua menggunakan teknologi moden, kecuali puyuh lah. Puyuh lebih tradisional. Tetapi dari segi agriculture lain macam melon manis, macam cili, macam jagung, semua dah pakai moden. Diorang pergi pagi, pergi tengok setting, pergi sekolah, belajar, petang balik tengok apa berlaku, pergi kebun apa, dan kita ada mentor. Ada masalah telefon mentor. Dan so far alhamdulillah sukses rate dia lebih daripada 90%. Baik, kita berkeyakinan kalau kita teruskan program ni, ramai lagi usahawan-usahawan di universiti tu yang ingin menceburi di bidang agriculture ni lah. Itulah hasrat maknanya Agrobank bekerjasama dengan kementerian untuk melahirkan lagi ramai usahawan-usahawan yang terlibat dalam sektor pertanian. Maksudnya kat sini Cik Amin, tak maaf saya mencelah Cik Amin. Kalau Agrobank dan ACE ni sendiri memang ada target macam Cik Amin cakap, universiti-universiti yang disebutkan tadi, adakah akan pergi broad lagi? Maksudnya masuk college community ke yang lain-lain ni lah? Ada target lagi ke? Ada, insyaAllah. Kita pun dah college community pun kita dah buat engagement dengan mereka. Tahun ni insyaAllah kita akan start embarking dengan college community lah. Jadi dari segi infrastruktur, kita akan gunakan infrastruktur di tempat tersebut. Contoh kalau di universiti, kita gunakan tanah universiti. Kalau di college vocational, kita gunakan tanah college vocational. Jadi kita bekerjasama dengan pensyarah-pensyarah dan guru-guru mereka sendirilah. Bekerjasama dalam ni. So in fact nak share juga, kita ramai juga ada 2-3 batch yang dah keluar, dah jadi usahawan sendiri. In fact dah buat pembayar dengan Agrobank pun, dengan pinjaman mikro. Maksudnya diorang dah grad, keluar usahawan sendiri, jadi customer Agrobank pula. Betul. Allah. So jadi that's why kita nak buat the chain, rantaian daripada nothing, daripada zero base kepada hero lah, hero agriculture. Zero to hero. Zero to hero punya program lah. Jadi saya nampak projek ni memang merangsangkan lah kepada Agrobank. Dan inilah sebab kita kata development lah yang kita bantu untuk melahirkan ramai lagi usahawan-usahawan belia dalam sektor pertanian. Betul lah tu. Sebab apabila kita buat kajian, bila sebenarnya motivasi faktor kepada usahawan ni adalah apabila barang-barang tu boleh dijual, memberi pendapatan kepada mereka. So kita kena pastikan bahawa sektor-sektor yang terlibat ni memang beri pulangan lah kan, kepada mereka, dan juga mereka boleh sustain. So far yang buat pameran ni semua dia orang sustain dah. Cuma dalam sektor ni ada jugalah orang kata apa cabaran dia kan. Betul, tanya jawab dulu lah. Baru nak tanya. Tapi cabaran kita simpan dulu Cik Amin. Kita nak tanya dulu Cik Amin, pergi deep sikit lagi. So macam Agrobank sendiri kan, macam tadi Cik Amin cerita surface secara generalnya. So macam mana dia bermula? Mungkin boleh kita kongsi mekanisme. Adakah macam Cik Amin cakap tadi, kita orang luar mungkin ingat diorang ni ambil cili daripada luar jual. Rupanya Cik Amin cakap tadi, contoh cili tanam sendiri. Contoh yang macam melon manis pun diorang buat sendiri. So macam mana startnya Agrobank training diorang sampailah ke hero tu? Kita mula-mula ACE ni adalah cuma terlibat dari segi bagi latihan je. Latihan sajalah. Dari segi pengurusan keuangan, dari segi. Tapi kita fikir di ACE ni fikir apa value yang kita boleh bagi. Apa lagi sumbangan kita kepada sektor pertanian. Jadi dan bila kita gambling dan berfikir berdasarkan pengalaman, kita rasa patutnya kita boleh pergi jauh lagi dengan hasrat kerajaan melibatkan sektor belia dalam sektor pertanian. Dan sebab mula-mula kita buat pun ramai juga yang berfikiran negatif. Sebab boleh ke pertanian ni buat pendapatan? Macam mana nak belajar? Mana dapat knowledge? So apa Agrobank buat adalah kita bekerjasama dengan anchor-anchor yang berjaya. Untuk bagi confident kepada peserta lagi, kita kata anchor ni akan beli balik 100%. Tapi kita dapati model 100% tu macam yalah, habis-habis buat macam you lepas tangan je. Tapi tak, anchor dah bagi kita punya negotiation dengan kita, 70% dia ambil, 30% kepada pelajar ni untuk jual dekat pasaran lah. So bagus juga sebab bila 30% dia belajar macam mana untuk jual barang-barang keluaran mereka. Jadi bila kita buat batch pertama dengan Uniza untuk melon manis Terengganu, dan fantastic. Bila kita buat dan bila nak keluar hasil, itu pun anchor dah janji nak ambil semua. Kita belum jual lagi, orang dah beratur kat ladang nak beli melon manis. Itu yang rangsangan terbaik kita ni. Jadi kita kata model ni dah berjalan. So kita dah expand. Alhamdulillah banyak universiti dah bekerjasama dengan kita. Memang kita nak groom untuk melahirkan. Dan kelebihannya adalah kita ada anchor yang berjaya, yang akan bantu dari segi
khidmat nasihat, pemantauan dan tengok juga sebab dia orang ni pengalaman. Ni bukan calang-calang punya mentor lah. Anchor ni sebab mereka dalam bidang tu sendiri. Dia boleh bagi tahu yang ni kurang air, yang ni kena penyakit ni. So dia akan bagi tahu macam mana nak Ada expert dalam ada situ. kepakaran dalam tu. Yang kedua dari segi Agro Bank pula kita menggembling. Kita ni sebagai koordinator menggembling dari segi tenaga pakar, dari segi sumber kewangan dan kita juga ada pakar-pakar, pegawai-pegawai kita yang mahir untuk bagi motivasi. Dalam niaga ni kena ada motivasi juga. Betul. Kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang kita punya emosi ni down. Tengok pokok mati hari ni semua dah down. So kita nak kena beritahu macam mana nak mengatasinya. Anchor pun berperanan juga. Kadang-kadang kita tak tahu unexpected punya musibah kan sebab kita deal dengan benda hidup. Dan di Agro Bank juga kita mengajar dari segi pengurusan kewangan. Kita pantau dia orang punya pengurusan kewangan, kita ajar supaya mereka dapat mengurus dengan baik. Sebab yang paling mencabarnya bukan masa sekarang. Bila mereka berjaya besok nak menguruskan kejayaan. Betul. Kadang-kadang duit salah belanja lah, salah beli lah. Itu satu lagi benda lah yang kita tengok dalam bermasuk kat sini Agro Bank dan ACE sendiri ni dia pergi sampai deep lah, bukan saja yang tu pengurusan kewangan. Saya tengok pun ada buat mengajar sekarang pun zaman sosial media online, yes. ajar marketing, digital marketing semua ajar. Sebab saya pun salah seorang yang buat posting lah untuk ACE ni semua. So saya rasa macam wow lah, sangat wow lah benda ni. Kita ada dua. Satu classroom punya konsep. Satu lagi online punya, online on field punya. Classroom ni biasalah kelas normal fizikal dengan online punya. Praktikalnya pun ada lah. Praktikal pun ada. Kita akan turunkan ke laman untuk tengok macam mana perkembangan mereka lah sebab because lah benda ni memang mencabar lah. Kita deal dengan benda hidup. Betul. Dengan pokoknya, dengan binatangnya, dengan ternakannya. So kadang-kadang boleh tengok ayam mati depan mata. Allah. So kalau pokok mati kan, dia main jiwa dia lah main Cik jiwa Amin. juga. Ini memang orang kental lah. So dia memang kena mentor ni, anchor ni dengan kita kerja sama lah. Yelah. Kita tengok. So sekarang ni alhamdulillah kita dah buat dan kadang-kadang kenapa saya cakap kena kental. Ada juga dalam program ni belia-belia ni bila masuk ada yang tarik diri. Ada juga. Atas alasan kita tengok dia punya kedatangan. Kena 2 hari tak datang, kita telefon kenapa tak datang. Kenapa? Oh sibuk dengan thesis lah, apalah, coursework lah, exam lah. So kalau dia jawab soalan-soalan tu kita dah mahir dah dekat ACE ni. Ini semua alasan-alasan klise, leceh yang memang tak ada komitmen. So kita kata tak apalah, better you keluar daripada program ni, kita ambil orang lain. So itulah kita tengah buat lah. Tapi kebanyakan mereka yang kita ada sekarang ni semua dah masuk ke fasa kedua, fasa ketiga. Maksudnya dah melalui fasa kritikal. Yang memang pada asal-asal tu memang masalah. Tuan Cik Amin tadi kalau katakan cabaran kita belum tanya lagi lah. Kalau Cik Amin tak kisah untuk kita kongsi kan daripada Agro Bank ataupun ACE sendirilah. Ada tak usahawan yang memang kita boleh jadikan contoh yang Cik Amin boleh bagi tahu lah, mungkin Unizan ke, UPM ke, UiTM, supaya kita boleh rujuk lah pada mereka ni. Kalau nak tengok the pilot project kita buat dengan Uniza lah untuk melon manis. Yang ni paling power lah. Paling power. In fact kat Maha pun dia ada jual special price. Betul. Datang tengok, beli taste, dia pun ada aiskrim melon manis. Bukan apa kita nak cerita, basically kejayaan ni entrepreneur daripada zero. Kejayaan dia boleh datang, boleh tengok and bertanya mereka macam mana dia start, because dulu dia cuma 1 rumah pelindung hujan, sekarang dia ada 3 atau 4 rumah pelindung hujan lah. Jadi dia tengok nampak perkembangan dia dan mungkin diorang ni besok kita akan jadi salah seorang daripada, in fact dia dah bagi talk untuk usaha muda. Dan kita tanya dia macam mana dia mengharungi perjalanan semasa dia jadi usahawan. Masa tu jadi usahawan petani. Masa itulah macam-macam ni dia menguruskan dari segi pertanian lah. Saya pun nak kongsi sikit Cik Amin pada kita punya pendengar yang dengar ni lah dan juga yang menonton ni. Antara kisah, sebab kita nak kasih kisah inspirasi lah. Saya sempatlah berbual dalam 6 hari kat sini, berbual dengan Melon Manis Terengganu ni, nama abang ni lah. So saya tak nak pergi cerita detail panjang sangat, saya pendekkan lah. So dia sebelum dia bermula dan dia rasa seronok, teruja, bangga dengan Agro Bank ni, dia sebelum ni dia pernah di tahap satu peak yang sangat-sangat susah, sampai ada satu tahap hutang yang sangat banyak. Dan tu pasal dia rasa dia macam
berterima kasih dengan Agrobang sebab dengan Melon Manis ni dia bangkit perlahan-perlahan. So saya sebagai warga Agrobang, family Agrobang ni saya rasa bangga lah Cik Amin. Saya seronok juga sebab nak share dengan you juga. Ada juga kita Jom punya kita share Cik Amin. kepakaran daripada East ni juga. Ada juga usahawan ni dalam perniagaan dia berjaya. Ada juga halangan lain. Keluarga juga yang main peranan juga keluarga ni. Kadang-kadang keluarga orang kata apa menyebabkan mereka ni kecewa. Ada juga dah tengah jalan elok give up dengan jalan macam tu. Sebab Yalah, tekanan daripada keluarga. okay. Mungkin dia seorang je yang boleh mendapatkan pendapatan, boleh sara keluarga. Okay. Ada juga yang tengah family masalah keluarga. Kan? Jadi dia orang give up terus nak tinggal. Kita jangan sayang sebab dah go through the process macam cakap tadi. Betul. Dah buat dah nampak dah peningkatan tu. This why yang kena ada motivasi ni. Kena tengok coaching, mentoring ni penting. So mentor ni bukan sekadar bagi marketing, didik berdawal dan dia juga bagi motivasi. Saya ada dengar tu pun daripada orang kita punya family Ace juga. Dia orang kita punya family Agrobang lah, Agrobankers ni. Ada seorang akak lah saya kenal, tak payah petik kat sini. Dia cerita yang kalau dia orang ni sampai ada masalah yang sedang pun geng-geng kita di Ace saya beritahu lah Abang Sean kita ke Azmi semua, diorang akan bagi semangat dekat diorang ni sampai diorang boleh bangkit dan teruskan. Saya respect lah benda tu. Kita betul. Bukan semua orang boleh buat lah. Dari segi itulah keusahawan ni bukan senang lah cakap. Dia akan jatuh bangun, dia kena someone yang boleh kita boleh bersembang, pasti tengok apa macam mana kita nak menyelesaikan masalah sebab kadang-kadang jadi usahawan ni kita macam especially pertanian ni. The challenge is basically cabaran dia adalah because kita deal dengan benda hidup. Yalah, betul lah. Benda hidup ni dia macam kita jaga anak kita jugalah. Demam, sakit sana, sakit sini. Betul. Perangai macam mana. First time dapat anak pertama. Macam tu lah. Telefon orang sana, telefon sini. Tapi bila anak nombor 2, dah tahu dah. Kita dah tahu nak kontrol. Jadi pertanian itu juga. Sebab you dia dengan benda hidup, first time tak tahu apa-apa, memang susah. Betul lah tu. Tapi bila tahu, tak apalah, petik jari je. Betul lah. Kebetulan kena dengan cerita saya pun baru dapat second baby. Tahniah. So yang first tu macam pilot project lah. Kita kena gabung. So dah tahu second, okay kita dah tahu nak kontrol. Okay Cik Min, kita takut tadi floor manager pun dah tarik-tarik, dah angkat-angkat kita punya tu. So kita raikan kita punya kita bagi peminat kita punya fan lah, kita punya yang masuk kat sini daripada Muhammad Syarum Syaril. Dia cakap Waalaikumsalam. Saya nak mulakan kerjaya sebagai petani aquaculture. Bagaimana Agrobang boleh bantu? Lalang kita dah bawa figura bos kita kat sini, mungkin bos boleh jawab, kita raikan kita ada program dengan dengan aquaculture pun kita tengah buat untuk dia masih belajar ke ataupun macam mana? Tak tahu sebab komen dia kalau Cik Syarum ni boleh menjawab soalan Cik Amin, masih belajar ke macam mana? Nanti. Tapi apa kata macam ni, kalau dengan aquaculture kita pun tengah berbincang dengan beberapa anchor yang terlibat daripada gunakan teknologi moden lah perikanan. Dan kita tengah study juga macam mana mekanisme supaya bila terlibat dia boleh supaya tak gagal lah kan. Ada satu usahawan kita yang telah berjaya, in fact dia dapat anugerah cemerlang yang disampaikan oleh PM. Petani cemerlang tu dia adalah saya sebut 100% dari aquaculture. Budak muda engineering background yang terlibat 100% dalam aquaculture dan memang menarik lah. So kita tengah bincang dengan dia macam mana modul supaya dia boleh membantu membimbing menggunakan konsep-konsep yang boleh. Yang pertama. Yang kedua, kita pun sekarang bekerjasama dengan Jabatan Perikanan lah, nak tengok mana lagi anchor yang boleh bantu. Memang ada kolaborasi itulah. Kita kolaborasi itu. Tapi di peringkat awal, mungkin Agrobang kita ada juga pembayaran, tapi dari segi pembayaran tu kita akan make sure sebelum dia dapat pembayaran tu dia dah ada lah sikit ilmu, knowledge, anchor mana yang kita boleh bantu. Faham. Ni Cik Amin, dia ada reply ni, Muhammad Syarum Syaril. Saya nak set up business untuk anak saya. Saya dah tua. Masuk dah tua. Saya panggil abang okey abang, masih bang. Kita akan contact Kak Agrobang bahagian Ace. Kita tengok macam mana apa yang kita boleh bantu nanti dengan nanti kita buat program-program lah. Okey, boleh DM kami ataupun nanti kita akan kongsikan di ruangan komen nombor telefon yang sepatutnya kita untuk hubungilah. Ataupun kita channel kepada Ace untuk kita bantu dari segi nasihat dan juga macam mana kita boleh pergi. Ada satu komen, tapi sebelum kita pergi kat komen ni,
kita pergi ke tu sebab masa ayat biasa Cik Min masa mencemburui Oh, kan. okey. Seronok Okey. cerita. Seronok je tak sedar kan. Okey. Okey, tapi Cik Min kita nak pergi apa yang Cik Min kongsikan semua tadi semua menarik. Dah tentunya ada cabaran, ujian, dugaannya. Boleh kongsi dengan Cik Min? Kongsi inilah. kepada orang. Satu cabaran bila jadi usahawan pertanian. Dia dari industri berbeza-beza, different dia punya cabaran. Cabaran pertama selalunya orang cakap, mana nak dapat ilmu? Siapa nak bagi ilmu? So kita sendiri, macam kita lah, nak belajar Quran, kena cari cikgu Quran. Betul. Nak belajar orang kata matematik, cari cikgu matematik. So kalau kita kata macam siapa tadi kita yang penanya pertama tadi Abang tu, Syarum kata. Abang Syarum cakap nak buat perikanan. Okey, so sekarang kita nak cari perikanan. Bagi saya lah, pengalaman saya lah, saya pun bila nak involve ni tengok juga siapa saya punya anchor, siapa punya mentor. Kalau kita, siapa yang boleh kita belajar sikit-sikit. Supaya tahu knowledge, baca dari segi bacaan semua tu dah tahu, kita kena cari orang yang berjaya. Jadi contoh kita mesti cari orang yang berjaya. Jangan cari orang yang tak berjaya. Contoh saya selalu ingatkan, orang yang berjaya ni yang tahu macam mana selok belok apa yang dia hadapi. Jangan cari orang yang sama bayar kita. Mana kita cari lebih daripada kita. Alright. Contoh kita nak pergi, kita nak masuk, nak belajar lebih tinggi masuk universiti. Sebab universiti tu profesor-profesor dia dah belajar, dia dah pandai. So kita cari orang yang lebih pandai, yang boleh mengajar bantu kita. Jadi bila kita masuk dalam sektor-sektor kita tentu, kita mesti cari orang yang dah berjaya. Betul lah. Baru kita boleh berjaya. Kan? Betul lah. So jangan, saya ni bukanlah pandai sangat agama, tapi Nabi pun cakap kalau orang tu berkawan dengan tukang kayu, tukang besi, dia akan bau besi. Betul. Kalau orang tu berkawan dengan jual minyak wangi, bau wangi. bau wangi. So betul. Kalau kita nak berjaya, kita kena kawan dengan orang berjaya. Betul. So kita kena berkawan berjaya, kita kena cari. Macam kita belajar silat dulu kan, hantuah kan, pergi dengan cerita dongeng, cerita tak tahulah orang malam, tapi kita pergi ke gua apa ni, gunung. Betul. Gunung apa nama Saya betul lupa lah nama gunung. nama. Selalu tengok cerita tu lupa. Lupa kan kalau lama. Tapi itulah. Maksudnya kita kena cari. Lepas tu kita belajar. Belajar kita pelan-pelan kita, because ilmu ni tak boleh overnight. Kita kena go the process. That is the pengalaman saya, nasihat saya kepada yang ingin menceburi dalam pertanian. Macam itulah kita buat dengan AgroBest, dengan budak-budak yang terlibat dalam sektor pertanian. Dari segi cabaran tadi saya continuity sikitlah soalan ni kan. Ada tak yang macam sampai orang kita punya usahawan ni dah separuh jalan, kita dah macam dah spend apa semua, lepas tu dia give up, lepas tu dia dah tak nak dan dia menyebarkan benda-benda yang telok. Ada tak cabaran-cabaran macam tu? Itu ada. Memang akan ada lah. Akan ada. Bukan saja di AgroBank lah. Tempat-tempat lain pun memang benda macam ni. Cuma bila yang ni mereka selalunya kita tak kisah sangat sebab dia memang berfikiran negatif. Orang yang berjaya ni tak akan fikir negatif. So, dia akan fikir kita boleh tanya siapa yang tuan-tuan dan puan akan datang AgroBank dekat ni masa Maha ni, dekat Yus punya Holdi ni. Boleh tanya mereka-mereka yang memang terlibat dari segi culture, macam mana dia orang cerita, macam mana pengalaman dia orang, nak dapat real experience kan, supaya bila kita terlibat tu kita dah bersedia. Betul. Kalau kita tak bersedia masuk tengah jalan, kita problem. Kecuali halangan-halangan lain selain daripada pertanian ni. Contoh masalah keluarga. Masalah yang menyebabkan lain-lain yang kita tak boleh kontrol. Tapi dari segi pertanian, insya-Allah cerita. Okey, alhamdulillah. Dan di sini juga saya ingin ambil kesempatan je, bukan sebab saya jaga Agro Youth ni, tapi kita nak beritahu juga di Agro Youth ni sendiri kita ada buka booth 10 pagi sampai 10 malam hingga 11 hingga 22 September ni. Kita ada booth dinamakan Business Clinic by ACE. So yang berminat nak tahu A sampai Z tentang apa yang Cik Amin ceritakan tadi, boleh datang ke booth Business Clinic by ACE ni. Orang-orang ACE kat sini sentiasa bersedia lah untuk nak tahu. Okey, Cik Amin, kita pergi ke soalan-soalan yang ni kita raikan kita punya penonton-penonton kita. Okey, saya tak payah ambil semualah. Okey, kita pergi kat ni dulu. Hanafi Anwar katanya peniaga yang duduk kampung ni boleh ke dapatkan pembiayaan AgroBank? Ada apa-apa dokumen yang perlu kami prepare awal? Saya kumpul soalan itu yang pertama. Yang kedua daripada Syamin, katanya saya berminat nak jadi usahawan. Apa jenis bantuan yang AgroBank boleh provide? Mungkin dah ada terlepas tadi. Okey, tak apalah. Kita dari segi bantuan tengok, saya cakap tadi lah. Pertama,
kita ada bengkel, kita cari agensi yang berkaitan. Pertama dekat Agrobank kita ada ACE, kita boleh buat training khusus untuk usahawan yang berminat. Tapi kita kena kumpul lah, bukan seorang dua tak boleh lah. Cuma yang pertama. Yang kedua, dari segi pembayaran kan, cakap tadi, pembayaran ni memang Agrobank ada, pergi kat branch-branch terdekat, pembayaran-pembayaran kita boleh tawarkan lah. Untuk peniaga-peniaga ni kita nasihatkan lah. Basically kita kena buat bookkeeping. Bookkeeping ni kata account lah. Sebenarnya kita account ni, bila cakap account ni semua orang pening kepala, fobia. Betul fobia. Tapi bagi saya background accountant. Oh, okey. Tapi memang minat agriculture kan. Tapi kalau tengok balik, kita dekat kita ajar pun tak complicated. Hari ni jual RM10, simpanlah RM10, tulis itu RM10. Berapa kita belanja, tulis. Dokumen kena simpan. Bank statement kena simpan. Ini je kita nak. Untuk peniaga-peniaga kecil, peminjam mikro, kita nak bank statement 6 bulan, kita nak record, simple record. Lepas tu bila kita kata nak minta account, barulah accountant boleh buat simple account nak So jadi benda-benda macam ni kena ada simpan lah. Jangan main tinggal je, main simpan, letak dalam kotak, record pun tak ada. Jadi saya nak share dengan usahawan jugalah. Dalam kita, saya suka kaitkan kehidupan juga ni. Dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, kiri kanan ni ada record ni. Okey. Betul tak? Best lah Cik Min ni, saya suka ni. Sebab apa? Buat baik, banyak sini belah kanan. Betul. Buat jahat, banyak belah kiri kan. Allah apa record ni? Betul. Kenapa kita tak record punya transaction? Terbaik lah. So, jadi saya punya analogi lah kehidupan. Allah pun dah memang tunjuk kat kita. Hari-hari perbuatan Allah record. Betul. Kita pula tak record. Itulah. Saya suka quote ini. Saya nak pastikan admin kita tolong cut yang tadi tu, ambil untuk buat snippet. Best admin. Quote of the day kan. Okey Cik Min. Alright, kita pun tadi dah ni ada, sebelum kita buat penutup lah Cik Min Cik Min ada apa-apa nak kongsi lagi ke, ataupun untuk kita bagi tahu kat pengunjung CTA kita lah, ajak orang ramai untuk saya menggalakkan pengunjung datanglah ke Maha. Kita Agrobank official mana-mana pun ada. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita sokong hasrat kerajaan untuk meramaikan lagi usahawan-usahawan di sektor pertanian. Agrobank ada menyediakan pembiayaan untuk beli tanah-tanah untuk diusahakan sebagai untuk digunakan, dibangunkan untuk ditanam tanaman. Yang kedua, yang ketiga, kalau tuan-tuan ingin buat peminjaman pembiayaan berkenaan perniagaan ke pertanian ke, datanglah ke Agrobank. Pegawai Agrobank sedia membantulah khidmat nasihat dan apa dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, kita ada ACE. Kita akan selalunya ACE ni kita bekerjasama dengan agensi lah, LKM, Jabatan Pertanian, Farma, KADA, MADA, agensi lain juga pun ada. Agensi lain pada agensi Kementerian Pertanian, agensi lain pun ada jemput. Kita pun selalunya bagi taklimat lah, penerangan sebagai penceramah jemputan untuk sektor pertanian yang kita ada ni. Jadi gunakanlah, datang. Kalau tanya pasal kita ada Agro Youth ni, kita ada orang kata podium. Betul. Untuk kita bincang. Kalau apa-apa, saya rasa pegawai saya ada 2-3 orang kat sini. Betul. Hari ni pun ada 2 orang yang willing to share, willing bekerjasama, berbincang macam mana kita boleh melibatkan diri dalam sektor pertanian. InsyaAllah. Itu saja. Terima kasih banyak Cik Amin. Bak kata Cik Amin tadi, pegawai kita semua ada kat sini, dan juga dengan tagline Agrobank sentiasa di sisi anda. Itu yang paling penting Cik Amin. Tapi Cik Amin, sebelum buat penutup pun saya ada nak berkongsi sikit lah Macam saya sendiri ada pergi, waktu tu kita ada pergi ke Uniza lah, Melemana Terengganu. So saya tertarik dengan ada salah satu petikan ucapan daripada kita punya tetamu kehormatan tu lah. Dia cakap, kalau di luar negara, dia ambil contoh US ke apa benda, dalam pertanian ni, usahawan pertanian dan sewaktu dengannya di sana, diorang anggap T20. Jadi di Malaysia ni, bila Cik Amin dah berkongsi tentang supply dengan demand tadi tu, kita nak ubah persepsi. Bila orang Malaysia ni sebut pasal pertanian, aquaculture dan sewaktu dengannya, orang akan cakap, ini tak boleh buat duit. Asal sebut pertanian, B40. Sebenarnya itu salah, dan di sinilah Agrobank membantu. Saya nak boleh teruskan. Boleh kita. Saya nak bagi analogi lagi. Okey, bagi lagi. Ini yang seronok ni. Kalau kita perhatikan di luar, dulu saya bagi simple, satu buah aje. Buah manggis. Okey, manggis. 4 tahun dulu, manggis 3 kilo RM10. Okey. Tapi sekarang sekilo RM10. So maksud saya tadi itulah. Dulu supply lebih daripada demand. Sekarang demand
lebih tinggi daripada supply. Orang nak kan Orang ni. nak benda tu. Jadi agriculture ni pada satu masa akan nanti dia akan jadi satu sumber pendapatan yang lebih tinggi daripada kerja pegang gaji. Itu saya yakin. Sektor pertanian ni sekarang dah berubah, tak macam dulu. Dan kita tengok teknologi pun banyak sekarang ni untuk meningkatkan pendapatan. Saya rasa tidak mustahil seperti yang you cakap. Petani besok akan lebih kaya daripada InsyaAllah. orang yang pegang gaji. In fact, Cik Amin, sebenarnya bukan akan. Sebenarnya dah ada pun sebenarnya yang petani-petani Ya, ni betul. yang kaya-kaya Cik Amin. Ya, Cik betul, Amin. betul. Okay, Cik Amin, last sebelum penutup sebab saya seronok tengok komen last ni daripada Muhammad Syarum, Cik Syarum, Abang Syarum kita tadi. Mantap betul contoh disiplin rekod Tok Amin, Syabas Agrobank. Oh, terima kasih sama-sama. Alhamdulillah. Itulah orang puji kita, Alhamdulillah lah. Okey, lagi sekali Cik Min, kerana terima kasih sebab sudi besar hati kami di Agro Alhamdulillah, ni, terima kasih. sudi Terima datang ke kasih. konti Semak Agro ni. Dan kepada pelajar kita di luar sana, pendengar-pendengar kita, terima kasih juga bagi komen dan jangan lepaskan peluang sebab insya-Allah sebenarnya kita start daripada Isnin sampai ke 22 ni di Semak Agro kita dah start panggil KOL, influencer. Hari ni influencer kita Cik Amin. Oh ya, bukanlah. Kita start dengan Cik Amin. Jadi jangan ke mana-mana. Start daripada besok sampai ke 12. Kita akan bersiaran langsung sehingga 22 hari bulan di Sembang Agro Podcast Konti inilah jam 11 pagi. Kalau ada komen, kalau ada apa, stay tune bersama sosial media kita, tengok promo-promo kita dan apa yang akan berlaku dan yang telah berlaku di Maha 2024. Agrobank at Maha 2024. Saya Hazman Hairul mengundurkan diri sama Agro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.